Bila kita sebut tentang usia emas, apa agaknya yang terlintas di fikiran kita ya? Kedamaian, kebijaksanaan. Hari ini kita nak kongsi satu panduan yang lahir daripada pengalaman hidup, satu koleksi nasihat yang sangat berharga daripada seorang warga emas tentang macam mana nak harungi tahun-tahun ini dengan penuh maruah dan kegembiraan. Jadi, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Siapakah warga emas ni? Secara rasminya, ia adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Tapi, ia lebih dari sekadar nombor kan? Ia adalah satu gelaran hormat, satu pengiktirafan untuk pengalaman dan kebijaksanaan yang dah terkumpul sepanjang hidup. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak pastikan tahun-tahun ini betul-betul jadi emas? Apakah rahsia untuk kita lalui fasa ini dengan penuh makna dan kebijaksanaan? Jom kita bongkar jawapannya sama-sama. Baiklah, perbincangan kita kali ini akan dibahagikan kepada 4 bahagian utama: kemerdekaan kewangan dan aset, sempatan harmoni keluarga, kesejahteraan diri sendiri, dan akhir sekali, memupuk jiwa dan rohani. Ini kira macam peta jalan kita lah untuk penerokaan kali ini. Okey, jom kita masuk bahagian pertama, yang paling asas sekali, kemerdekaan keuangan dan aset. Ini macam kita nak bina kubu pertahanan untuk diri kita sendiri. Nasihat pertama ni penting sangat. Ia pasal maruah kewangan. Matlamatnya, cuba untuk berdikari semampu boleh. Bukan maksudnya kita tolak kasih sayang atau bantuan keluarga, tak. Tapi lebih kepada kita pegang kawalan hidup kita. Ada satu pesanan spesifik ni. Fikir betul-betul sebelum jual rumah sendiri untuk tinggal dengan anak-anak. Rumah tu bukan setakat aset tau. Ia adalah kubu kebebasan kita. Yang ni mungkin ada yang terkejut sikit. Rahsiakan jumlah simpanan anda. Kenapa agaknya ya? Sebab ia mewujudkan satu sempadan yang sihat. Ia boleh elakkan potensi rasa orang lain berhak tahu atau tekanan dari orang sekeliling dan pastikan anda dan hanya anda yang pegang steering keselamatan keuangan anda. Ini satu langkah bijak untuk jaga diri. Seterusnya, kita beralih pula pada cara membina hubungan yang sihat. Bahagian kedua ni semua pasal menetapkan sempadan untuk kekalkan harmoni dalam keluarga. Ini seni tau. Seni nak seimbangkan kasih sayang dengan ruang peribadi. Kat sini, nasihatnya adalah tentang keharmonian. Dengan pasangan, carilah kedamaian, elakkan konflik yang remeh-temeh. Dengan anak-anak yang dah dewasa, ini mungkin yang paling mencabar. Bagi mereka ruang untuk jalani hidup mereka sendiri. Hormati rumah tangga mereka. Bila kita melawat, nikmati masa bersama, tapi kena peka bila masanya untuk pulang. Dan dengan cucu-cucu, curahkan kasih sayang, tapi jangan sampai kita ambil alih peranan ibu bapa mereka. Slide ni memang merakamkan dengan tepat perbezaan tu. Ada beza besar tau antara ambil berat dengan campur tangan. Ambil berat tu kita menyokong, campur tangan tu kita mengawal. Satu membina kepercayaan, yang satu lagi boleh cetus konflik. Jadi, kuncinya, sentiasa tanya diri sendiri, adakah aku sedang membantu atau aku sedang mengambil alih? Selepas kita jaga keuangan dan keluarga, sekarang fokus kita kembali kepada aset yang paling berharga, iaitu diri kita sendiri. Bahagian ketiga ni, semuanya tentang mengutamakan kesejahteraan fizikal dan mental kita. Yang ini semua tentang anda. Jaga badan kita dengan pemakanan yang baik dan pergerakan. Suburkan minda dengan hobi dan aktiviti yang kita suka. Dan yang paling penting, lindungi ketenangan fikiran kita. Belajar untuk lepaskan kerisauan tentang perkara yang kita tak boleh ubah. Ini macam hadiahan kita bagi pada diri sendiri setiap hari. Dan biar kita jelaskan satu benda ni, menjaga diri tu bukan mementingkan diri sendiri. Ia adalah satu keperluan. Raihkanlah hidup anda. Bagi ganjaran pada diri sendiri untuk perjalanan yang jauh ni, tak kisahlah dengan perkara besar atau kecil. Sebab selepas bertahun-tahun memberi kepada orang lain, anda memang layak dapatkan. Dan akhir sekali, kita sampai ke bahagian yang paling peribadi, paling mendalam. Ini tentang memupuk jiwa dan rohani kita, mencari ketenangan dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Nasihatnya di sini ada 2 bahagian yang sangat indah. Pertama, lihat ke dalam diri. Kekalkan amalan rohani kita, tak kira apa pun bentuknya. Itu sumber kekuatan kita. Lepas tu, lihat keluar. Berilah kepada orang lain. Tindakan memberi ni sama ada masa atau wang ringgit, ia menghubungkan kita kepada sesuatu yang lebih besar dan mengisi jiwa kita dengan tujuan dan rasa syukur.
Jadi, jom kita rumuskan semuanya. Untuk kewangan, jadilah berdikari, jangan terlalu bergantung. Untuk keluarga, tunjukkan kita ambil berat tapi jangan campur tangan. Untuk diri sendiri, utamakan kesihatan dan kegembiraan, jangan terlalu risau. Dan untuk rohani, suburkan jiwa anda, jangan abaikan amalan anda. Inilah intipati untuk kehidupan yang seimbang dan bermaruah di usia emas. Jadi, selepas mendengar semua nasihat ni, persoalan yang tinggal hanyalah satu. Apakah satu langkah kecil yang boleh anda ambil hari ini untuk membina kehidupan yang lebih seimbang dan bermaruah? Mungkin ia tentang keuangan, keluarga, diri sendiri atau jiwa anda. Pilihan itu di tangan anda.